Seorang lelaki dibelasah oleh seorang pondan di hadapan sebuah hotel di Kuantan, Pahang. Lelaki terbabit dicekup pondan tersebut bersama pondan lain Excuse di me? bilik hotel berkenaan. Menurut mangsa, lelaki itu berpura-pura mencintainya selama setahun, malah menipu dan mengikis duitnya. Apa? Apa? Claudia L. Siapa tu? Orang Melayu ke? Berpura TV3 mencintainya lah selama siot. setahun, malah menipu dan mengikis duitnya. Menipu dan mengikisnya? Ha? Lelaki dia belasah pondan. Kantoi curang bersama pondan lain dia. Kau dapat dari mana berita ni? Ha? Kau faham kat sekarang ni tak boleh percaya sosial media. Tak boleh percaya. Tak boleh percaya berita-berita fake news ni. Kau dapat dari mana? Apa punya berita tunjuk jari tengah kat apa? Dia guna tangan jari tengah aku, lepas tu dia buat berita sini. Ha?